Pertama ingin merakamkan terima kasihlah kepada perancang utama kita lah, iaitu Puan Besar kita, yang telah membuat perancangan yang begitu rapi. Jadi bolehlah kita berikan satu tepukan untuk beliau. Dan juga kepada dua tonggak yang membantu beliau melaksanakan program ini, iaitu Teacher Tasha dan juga Teacher Nima. Program ini juga yang penting sekali adalah nak memupuk semangat kerjasama yang erat di kalangan semua sekali, guru-guru, staf Tadika Peta Bicara, supaya kita dapat bergerak sebagai satu tim yang kukuh. Program ini menjadi satu ikatan kuat bagi kita semua, merapatkan silaturahim bersama kita semua. Bila ada program macam ni, dia macam membuka ruang untuk kita belajar cara bekerjasama, mengeratkan silaturahim sesama cikgu-cikgu. Saya doakan semoga tim Peta Bicara sihat-sihat selalu dan Tadika Peta Bicara terus cemerlang dan maju. Program ni silaturahim kita dah terjalin erat, harap dapat kita teruskan dan kita mantapkan lagi hubungan kita sesama guru. Dan saya ada cadangan juga untuk tahun depan, apa kata kita pergi Hatnyai. Semoga kita semua saling bersatu, bersepakat, kerana pepatah kata bersatu teguh bercerai roboh. Harapan saya adalah kita bersama-sama lagi di masa-masa akan datang, dan bonding time kita ni akan diingat sampai ke hari tua. Aktiviti yang sangat menyeronokkan, aktivitinya mencabar. Okey, jadi dalam aktiviti ni saya tengok kami cikgu-cikgu ni dapat meningkatkan keyakinan diri kami. Memang seronok sangat kali ni, macam aktiviti dia best-best. Semua orang join untuk game, memang best. Lepas tu main dekat waterpark sama-sama, so macam bonding dia tu ada, tak pecah-pecah. So semua sekali jalan and happy. Macam ni saya rasa saya suka sangat. Sebab saya rasa makin lama saya macam makin percaya diri, makin berani nak main banana boat. Dan sambil saya takut, kali ni tak adalah tenang sangat, tapi okey. Alhamdulillah so far saya okey je, walaupun macam takut juga, tapi okey je lah. Saya rasa semoga ukhuwah yang kita bina hari ni berkekalan sampai akhir hayat. Terima kasih. Untuk trip kali ni sangat seronok, best. Dan semoga hubungan kita terjaga hingga akhir hayat. Saya pertama kali, jadi saya rasa seronok, dan dengan adanya program ni saya dapat keyakinan untuk membuat aktiviti yang saya tak pernah terfikir pun untuk buat. Dan dengan adanya program ni saya dapat mengenal cikgu-cikgu dengan lebih akrab, berkongsi cerita, gelak ketawa sama-sama. Dan terima kasihlah untuk adanya program ini. Kepada Sporty untuk buat semua aktiviti. Terima kasih. Disebabkan program ini saya dapat lebih mengenali lebih dalam cikgu-cikgu, dan diri untuk bermain banana boat. Lepas tu tak tahu dulu. Tak ada stress. The best lah. Bagi saya program ni sangat baik lah. Sekian, terima kasih.